bila dah ambil food ramai-ramai kat iftar pun nanti ada pakcik yang akan datang dan cakap pakcik punya makanan orang dah ambil. Tadi pakcik bangun. So daripada situ sebenarnya saya fight lah dengan Datuk Ira. Bukan apa, Datuk Ira sebenarnya cakap boleh je you nak buat kat tempat lain ke apa. Saya kata 20 hari sekurang-kurangnya saya mesti station kat sini. Sebab kita tak sampai hati. Hari-hari kan Datuk kita tengok orang yang sama. Tolak anak untuk Ramadan officially yang sebegini punya crowd tahun kedua secara rasmi. Datuk Ira dah behind my project I rasa dah over 10 years daripada I buat dekat Cambodia semua tu. Tapi yang paling strong pillar saya adalah Datuk Ira. Yang amaze-nya dulu kita buat sikit, bila Datuk Ira tambah dia punya infak, dia punya Allah hantar orang dia pun macam yang anda tengok lah. Sampai satu hari tu memang saya nangis sebab saya order ayam biasa 450 pieces. Tapi hari tu tim cakap, saya tengok crowd saya dah pelik sebab dia dah sampai dekat sign yang depan OCBC tu. Lepas tu malam tu supplier ayam saya cakap, minta maaf kak, tadi saya tersalah, pakcik tu tersalah hantar ayam 600 ketol. So sebenarnya kita rasa macam tu, tapi sebenarnya Allah lebih tahu apa keperluan yang orang kat sini nak. Hotel dan kuih-muih semua memang artisan yang terbaik. Minimum sehari kita serve paling sikit 400. Paling banyak 550. Dan ada satu hari tu kita touch 600. Ada hari saya buat 1000. Separuh di sini dan separuh lagi di Masjid Jamik Kampung Baru. Orang pertama yang saya akan mesej Datuk Ira. So dia akan cakap dengan saya, bila saya sampai kat Cambodia saya bagi feed lah. Saya pergi dengan Aini lah selalunya dulu. Saya bagi gambar-gambar. Datuk Ira punya ayat di satu kubur tu, dia cakap I may have the money or whatever, but I tak ada masa tu. So terima kasih sebab you adakan masa tu untuk buat kerja-kerja ni bagi kita orang. So I ingat benda tu. I pun busy, tapi I infakkan diri I untuk benda-benda ni semaksimal yang boleh lah. Dengan team yang sangat amazing behind this apa yang anda tengok hari ni. For so many years, I think Linda is one of the person yang I boleh harapkan ataupun beri tanggungjawab untuk this projek-projek yang melibatkan contribution makanan bagi orang makan, bagi ada projek pembangunan pembinaan madrasah. So kadang-kadang Linda akan propose lah buat projek apa, telaga ke apa benda semua. Jadi alhamdulillah, and we knew each other dah back then, tak tahu berapa puluh tahun. Our son's age lah, 24 tahun. 24 tahun. She used to be my PA last time. So bila I tahu dia involved dengan this kind of project, so I think dia memudahkan saya punya kerja lah, which is true. Masa saya takkan mampu nak handle sendiri, tapi alhamdulillah dia bantu. Dan bukan saya sajalah, under our project ni is under Pertubuhan Kebajikan Richworks, we call it Richworks Welfare. So inilah cara macam mana kita boleh sedikit sebanyak untuk give back ataupun berkongsi rezeki dengan siapa yang kita boleh dalam this project. This is one of the project. Kita ada beberapa project di Malaysia, di Indonesia, di Yaman, di Saudi, di Mekah, Madinah dan juga Cambodia. Projek yang dibuat bukan hari ini, dah so many years dah, sejak back then, tak tahu berbelas tahun. Kita ada banyak projek. Macam Ramadan ni kita punya projek. Linda is one of the project anchor untuk masjid ni dan juga Cambodia. Saya ada projek di Solo, Indonesia, di Jakarta, kawasan orang miskin. Di Yaman pun sama, kawasan orang miskin. Malaysia ni kita ada Melaka dan juga Kedah. Saya berdoa saya boleh dapat buat lagi banyak lah, insyaAllah. Dan Allah bagi keberkatan rezeki. Alhamdulillah. Dia meliputi 5,000 orang makan sehari. Sini saja lebih kurang 500. So total semua 5,000 orang makan sehari. Di sini memang macam saya cakap lah, 20 hari kita memang lock kat sini. Lepas tu kita choose macam masjid pun, contoh yang ramai student yang kita tahu dia macam struggle, dia nak makan best tapi limitation. We choose that kind of community. I memang fight, I tak nak masjid yang penduduk setempat. Sebab bagi I, orang yang dia balik rumah, dia ada makan minum, alhamdulillah. Tapi we should consider student, orang-orang di sini, musafir, gelandangan. So, dan PPR lah. Kita tahun ni kita akan buat satu dekat PPR yang kita akan pilih. Dan Cambodia kita buat 2 hari. Kita tumbang lembu dekat Cambodia, kita gotong royong. And then Africa we used to support juga, tapi tahun ni I tak fokus sana lah sebab kita dah fokus dekat dia orang, and then I tak buat kat Cambodia besar.
Kita bagi tapi kita tak turun. Untuk ratio, this is my mentor. So kita berusaha daripada apa saja yang kita boleh lah dari segi membantu daripada apa yang kita ada. So basically memang mengikuti jejak my mentor Dr. Rizal. So kita support all the program under ratio and basically that's why I'm here. Dan hari ni kita ada Dr. Isi sebab kita buat podcast Double A kan. Kita ada podcast double A. Kita buat sudah sendiri. Ya. Jadi kita just nak share projek yang kita run. Di luar jangkaan selalu ni kita dengar cerita je, tapi hari ni depan mata. So bukan mudah sebenarnya nak bawa ni, dan juga bukan mudah. That's why bila adanya kolaborasi macam Dor dengan Puan dan sebagainya, macam Dor tak ada masa, dia serang Puan dah ada masa untuk organize all this thing. So ini antara yang kerja-kerja yang kita nampak. Kita harap public jangan hanya pandai memberi komen. You don't know what is the real story. Macam mungkin orang nampak saya punya 20 hari. Ibu saya sendiri pun terkejut tadi sebab saya dengar dah 20 hari. So inilah dia antara dermawan-dermawan di Malaysia yang ada yang secara diam-diam membuat derma-derma macam ni. So syukur Alhamdulillah saya juga terlibat sama dengan my mentor yang buat all these things. So Saya cakap Linda, saya tak nak orang tahu apa yang saya buat. Saya nak bagi orang makan. Sebab saya tahu kelebihan bagi orang makan ni. Bila kita pernah hidup tak makan. Kita pernah hidup struggle. Dan kita pernah hidup orang bagi kita makan. Jadi bila kita dapat buat benda macam ni, dia satu semampu kita lah. Kalau kita harap boleh lagi banyak, insyaAllah kita nak buat lagi banyak.